Ayam goreng balado, cara Cik Nom, resepi yang mudah je nak sediakan. Rasanya sangat sedap dan memang boleh bertambah-tambah kalau makan. Cik Nom gunakan semua cili merah dalam penyediaan resepi ni supaya dapat hasilkan ayam goreng balado versi sambal merah. Ada 3 rasa yang dominan pada masakan ni, iaitu pedas, masam dan sedikit manis. Masam dan manis perlu supaya dapat seimbangkan dengan kepedasan cili yang kita guna. Kita sediakan bahan-bahan untuk sambal yang perlu kisar kasar atau tumbuk kasar, bawang merah kecil, hiris kasar, bawang putih, halia, jangan banyak sangat, kita nak bagi bau-bau sikit je. Cili merah besar, buang tangkai dan hiris kasar. Sila ikut resepi pada caption ya. Nampak potongan ni sikit je tapi sebenarnya Cik Nom dah gandakan cili ni bila masak. Tambah cili padi merah. Kalau ada yang lebih suka pedas, boleh lebihkan lagi cili padi ni ya. Semua ni Cik Nom akan kisar kasar guna chopper je. Boleh juga kalau nak kisar kasar guna pengisar kering. Kalau nak tumbuk guna lesung batu pun boleh. Sebelum kisar tu, hiris tomato. Hiris kasar macam ni. Cik Nom tak kisar sekali tomato ni ya. Sebab tak suka nanti akan jadi berair. Bawang besar, hiris bulat. Berbalik kepada bahan-bahan dalam chopper tadi, kisar kasar. Kisar kasar sampai jadi macam ni. Tak nak halus sangat, nanti tak dapat tekstur sambal yang kasar macam yang kita nak. Resepi ni Cik Nom sediakan untuk anggaran setengah ekor ayam. Ni ayam yang dah dibersihkan, Cik Nom potong sederhana kecil. Gaulkan dengan garam dan kunyit. Panaskan minyak, goreng ke semua ayam sampai masak. Goreng sampai masak okey, bukan separuh masak. Bila ayam dah masak, angkat dan ketepikan. Buang minyak gorengan ayam, tinggalkan agak-agak dalam 2 sendok. Masukkan serai. Serai ni Cik Nom dah ketuk atau titik. Biar pecah macam ni. Kalau tak, nanti serai tak keluar wanginya. Sekarang tumis ke semua bahan-bahan kisar kasar. Kacau sampailah cili masak layu. Perlu kacau dengan kerap sebab nanti takut cili hangus. Bila hangus, warna sambal jadi perang, tak cantik. Bila kita tengok cili tu dah lembut, ketulan kasar bawang-bawang tadi semua dah jadi layu lutsina, kira dah masaklah cili. Tambah pati asam jawa, masuk sikit dulu. Kalau kurang masam, nanti kita boleh tambah kemudian. Sekarang masukkan daun limau purut dan tomato yang dihiris kasar tadi. Kenapa Cik Nom masuk tomato lambat? Sebab nakkan tekstur atau ada lagi ketulan-ketulan kasar tomato bila dah masak dan tak berair. Ni yang bagi tambah sedap masakan ni. Daun limau purut memang wajib. Aroma daun ni yang buatkan masakan lebih wangi dan menyelerakan. Masukkan gula. Gula letak lebih sikit tak apa, sebab kita nak seimbangkan dengan cili hidup yang pedas menyengat tu. Garam secukup rasa. Okey, sangat penting untuk hidangan ni cukup rasa masam dan manis. Jadi jangan takut untuk letak lebih. Bila semuanya dah layu, bau limau purut pun dah naik, waktu ni kita masukkan semua ayam goreng tadi. Last sekali, bawang besar. Boleh tambah lagi garam, gula dan air asam jawa kalau perlu. Ayam goreng balado dah siap. Sedap kalau makan dengan nasi panas dan kicap je. Tak pandang kiri kanan dah. Sekian dari Cik Nom. Selamat mencuba.